Selamat sejahtera semua. Nama saya Nicholas Singyu dari SJKC Pemin. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah cerita yang menarik daripada buku Gagak yang Bijak. Buku Gagak yang Bijak adalah sebuah kisah dongeng klasik yang berasal daripada koleksi cerita Eskop yang telah diadaptasi dalam pelbagai versi untuk bacaan kanak-kanak. Cerita ini mengisahkan seekor gagak yang menghadapi cabaran dalam mencari air dan bagaimana ia menggunakan kepintarannya untuk menyelesaikan masalah. Cerita bermula dengan seekor gagak yang terbang jauh mencari air di tengah-tengah hari yang panas terik. Setelah lama mencari, ia akhirnya menjumpai sebuah kendi yang mengandungi sedikit air di dasarnya. Namun, masalah timbul apabila paruhnya tidak cukup panjang untuk mencapai air tersebut. Gagak mencuba beberapa cara untuk mendapatkan air tetapi tidak berjaya. Akhirnya, ia mendapat idea bijak untuk memasukkan batu-batu kecil ke dalam kendi. Dengan setiap batu yang dimasukkan, paras air semakin naik sehingga akhirnya gagak itu dapat meminum air tersebut. Kisah ini menunjukkan kepintaran dan kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Buku Gagak yang Bijak mengetengahkan beberapa tema penting, antaranya ialah: pertama, kepintaran dan daya usaha. Kisah ini mengajar pembaca bahawa kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan fizikal. Walaupun gagak tidak mencapai air secara langsung, dia menggunakan akalnya untuk mencari penyelesaian. Kedua, kesabaran dan ketekunan. Gagak tidak berputus asa apabila menghadapi kesukaran. Sebaliknya, ia terus berusaha sehingga berjaya mendapatkan air. Buku ini bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberikan pengajaran berguna yang boleh diterapkan dalam kehidupan harian. Secara keseluruhannya, Gagak yang Bijak adalah sebuah buku yang sangat bermanfaat, terutamanya bagi kanak-kanak. Ia bukan sahaja menghiburkan, malah turut mengajar nilai-nilai penting seperti kebijaksanaan, kesabaran dan daya usaha. Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan di sekolah dan di rumah kerana ia membentuk pemikiran positif dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, buku ini juga dapat memupuk sifat ingin tahu dan kreativiti dalam kalangan pembaca muda. Oleh itu, buku ini amat disarankan kepada ibu bapa dan guru yang ingin memperkenalkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka melalui bacaan yang menarik dan bermakna. Sekian, terima kasih.